Umur Abang Rock 44 tahun, pesara tentera udara. Isap vape 4 tahun disebabkan stres kerja. 4 tahun isap vape. Abang Rock tengok dalam TikTok, tengok bentuk motivasi kesihatan oleh doktor-doktor pasal vape. Vape apa doktor tadi lah, mana kita isap vape tu, mana pergi mana pergi uap vape lepas kita isap. Dia duduk kat mana? Dinding-dinding paru-paru lebih teruk daripada rokok. Okey. Uap tu duduk kat situ 4 tahun isap vape. Isap vape bukan main-main ni, isap vape tau. Sentiasa pegang vape. Kalau ride sampai Thailand 9 jam. Sebelah tangan pegang handle. Sebelah tangan pegang vape. Pro. Isap vape tega. Kalau kata kau kuat, tak sembang lah. Lepas tengok motivasi, ada rasa keinsafan. Dan nak berhenti vape. Berhenti vape 2 hari. Terus boom, sesak nafas, lemah jantung. Pergi hospital, kritikal. Masuk oksigen, tebuk. Yang kita tebuk-tebuk keluarkan air daripada paru-paru kan. Yang kata doktor pembohong kan, yang ambil pek paru-paru kan. Ni dah kuning kan, air jambu batu. Selagi tak jernih, selagi tu saya tak keluar daripada wat. Apa benda ni? Inilah yang duduk dekat paru-paru saya, yang melemahkan jantung sampai jantung tinggal 3%. Nah ya, itu air cecair paru-paru dan juga nanah. Okey, sengsara tak? Baru nak insaf isap vape, nak bertinggalkan vape, dah takut. Tapi 2 hari, bom, nasibnya tak ditidurkan. Dalam bilik saya ni 4 orang, 3 mati, tinggal Abang Rock seorang je hidup. Semua muda lagi, umur 30 ke bawah.